2, 3, 4, 5. Baru 5 saat dah bersih. Sekarang ni Kak Feri nak fokus 2 keping tile. Okey, tengok ni 2 sini dengan sini. Guna pasal badan karat. Kak Feri buktikan Kak Feri tembak je dah bersih. Betul ke Kak Feri ni kan? Betul ke? Tengok. Berapa saat tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 saat dah macam baru dah. Try sini pula lah. Betul ke? Okey, 1 saat, 2, 3, 4, 5. Baru 5 saat dah bersih. Instantly, serta-merta. Okey, sambung sini pula. Sini pula. Okey. Sini pula. Kan Kak Feri dah cakap, tak sempat nak kira, okey, tak sempat seminit dia dah bersih macam baru. Bersih sangat-sangat. Kak Feri bilas ya. Kak Feri bilas. Testimoni kita banyak sangat. Berpuluh-puluh, ratus-ratus ribu dah rasanya. Sabun badan karat ni memang bersih sangat-sangat. Nampak? Warna tile dia adalah warna putih, biru, kelabu. Kalau kita nampak kat sini macam warna kuning kecoklatan. Tapi sebenarnya asalnya dia adalah berpunca daripada karat. Tapi boleh bersih balik dengan kita punya sabun badan karat. Memang dia ngap je segala benda karat.